Okey, seterusnya mari kita sambung ya. Bagaimana kita mahu mengubah hidup menjadi kaya pendapatan. Ya, maksudnya kita nak bebas hutang. Memanglah kata orang, duit itu bukan boleh bawa mati kan. Tapi sesungguhnya kalau tak ada duit, rasa macam nak mati. Jadi insya-Allah ya di BioRich ini, BioRich telah menyediakan formula dan juga sistem bagaimana kita hendak mengubah hidup kita supaya yang pertama tadi kita kaya sihat, yang kedua kita kaya pendapatan dan insya-Allah yang ketiga kita akan kaya kebaikan dan pahala menjadi golongan yang berjaya di dunia dan akhirat. Okey, bagaimana caranya? Caranya mudah saja ya. Yang pertama kita hendaklah ya mengguna semua formula yang telah diberikan oleh BioRich dan juga kita ikuti segala sistem yang telah disediakan oleh BioRich. Okey, sesungguhnya ya kita sangat bertuah apabila kita menyertai BioRich ya, khususnya untuk menjadi usahawan dan kita berjuang untuk mengubah hidup kerana di BioRich ini kita disediakan dengan peluang yang cukup hebat iaitu gula O pengganti gula pasir. Bayangkan ya nilai pasaran gula pasir di Asia Tenggara ni ya kalau di Malaysia saja sebulan lebih kurang ya 360 juta pasaran gula pasir ni memang dah ada. Setahun 4.3 bilion ringgit. Kalau di Indonesia sebulan penggunaan gula pasir 4 bilion ringgit Malaysia sebulan. Setahun lebih kurang 48 bilion ringgit Malaysia. Besar sekali dia punya market. Di Nusantara lebih kurang 5 bilion sebulan, setahun 60 bilion. Wow, dahsyat sekali ya, luar biasa. Dan kalau Asia Tenggara ya untuk setahun lebih kurang 80 bilion ringgit Malaysia, iaitu 85,000 juta ringgit Malaysia setahun. Satu market yang cukup besar dan memang dah ready market. Jadi apabila ya, kita join BioRich ni maknanya potensi kita untuk mengubah hidup ya, sampai ke tahap usahawan jutawan di Malaysia, kalau di Indonesia dipanggil miliarder, sangat-sangat cerah kerana memang dah ada market ready. Kena ingat ya, gula ni adalah keperluan. Kalau di Indonesia dipanggil kebutuhan harian. Ya, keperluan. Setiap rumah memang ada gula. Memang setiap orang suka rasa manis. Manis itu nikmat. Cuma luar biasanya gula O ini, dia memberi rasa manis tetapi tidak ada mudarat seperti gula pasir. Gula pasir confirm. Ya, pakar-pakar mengatakan punca segala penyakit daripada hujung rambut sampailah ke hujung kaki kita. Ya. Dan kita sebenarnya ambil gula ni untuk dapatkan nikmat rasa manis. Alhamdulillah, BioRich satu-satunya pengeluar gula O pengganti gula pasir yang bebas daripada masalah kebanjiran glukosa dan fruktosa ya di dalam minuman manis gula O BioRich ini, seumpama kita minum air kosong atau air putih. Kita minum sepuas-puasnya rasa manis ya, tapi macam kita minum air kosong atau air putih. Cuma ada rasa manis yang sedap, lebih sedap lagi ya, daripada gula pasir. So market sangat besar, peluang terbuka luas. Memang dah ada bilion-bilion ringgit sebulan market yang kita ada di Asia Tenggara ini ya. Itu tak masuk satu dunia. Jadi inilah peluang terbuka luas untuk kita mengubah hidup kita, mencapai impian menjadi usahawan jutawan ya, berjaya di dunia dan akhirat insya-Allah. Dan juga ya kita boleh bantu ramai orang, ajak mereka sama-sama bergabung dengan BioRich ya, menjadi usahawan, menjadi ejen gula O ni. Disediakan dua perkara, iaitu akan diberikan formula bagaimana untuk membina bisnes ini ya, minimum hanya menampak rakan, dan seterusnya akan diberikan sistem untuk menguruskan bisnes ini supaya nanti korang semua dapat 5 perkara. Apa dia? Financial freedom, time freedom, healthy freedom, barakah freedom, maksudnya banyak tolong orang, dan juga fly for freedom all over the world, cuti satu dunia. Wow, ini satu peluang yang cukup hebat. Sekarang mari kita lihat apa sebenarnya tawaran plan marketing atau plan bonus di BioRich. Okey, tadi kita dah dapat satu produk yang hebat yang berasaskan
gula O, pengganti gula pasir. Di mana semua produk-produk Biorich ni dijamin ya, tidak ada sebutir pun gula pasir di dalamnya. Wow, hebat sekali. Bebas daripada sukrosa. Tapi masalahnya, kalau produknya hebat, tetapi kita tidak ada formula, tidak ada sistem, dan bisnes itu tidak dimodulkan, maka dia sangat sukar untuk orang biasa, untuk kita bantu, untuk mereka berjaya mengubah hidup menjadi tahap usahawan jutawan. That's why Biorich telah mengkaji bagaimana untuk membantu orang ramai. Mungkin mereka ini tidak ada ilmu, tidak ada pengalaman untuk berniaga, tidak ada modal besar, okey, dan juga kalau tak tentu hala menggunakan modal yang dia ada itu akan habis, akan bangkrut. Jadi Biorich telah menjadikan satu modul bisnes supaya semua orang, yang pertama modalnya rendah, bebas daripada risiko bankrupsi dan mudah untuk dijayakan. Ya, dengan syarat semua rakan-rakan kita itu yang menjadi members Biorich, yang menjadi usahawan Biorich, ikut formula, ikut sistem yang telah ditetapkan oleh Biorich. Simple sangat, senang sangat, semua orang boleh buat. Jadi untuk itu, ya, kita di Biorich ini haruslah menjadi seorang usahawan yang jenisnya ialah Do Pro, empowered by AI. Ada sistem AI sekali di Biorich ini. Maksudnya usahawan Do Pro itu ialah apa? Kita menjadi seorang duplikator dan juga promotor. Ya, kita bukannya menjadi seorang seller atau penjual ataupun seorang marketer atau kita memasarkan. Sebenarnya kita hanya duplicate formula yang diberikan itu dan juga sistemnya, dan kita promote orang ramai untuk bertukar ke gula O. Minimum hanya mengenalkan 4 rakan. Ya, kita gunakan sistem AI yang ada di Biorich ni. Kita sharekan kepada semua rakan-rakan kita di dalam list handphone kita. Bukan 4 rakan yang ada dalam tu, ya. Ada mungkin 400 hingga 4,000 rakan. Nombor telefon yang ada, semua kita hantar. Dan kita hanya menargetkan minimum 4 orang untuk menjadi usahawan Biorich yang empower by AI. Ya, di mana nanti soal jawab tentang produknya, tentang plan marketingnya, tentang sistemnya, semua kita boleh minta sistem AI Biorich, Artificial Intelligence Biorich untuk menjawab. Jadi kita tak payah nak buat apa-apa sebenarnya, kita hanya tukang forward aja. Itu mudah sekali. Okey, bagaimana boleh 4 rakan itu kita boleh balik modal dan untung, dan seterusnya sekiranya teman-teman kita menduplikasikan formula itu dan sistem itu, maka kita boleh menjana pendapatan yang banyak. Okey, kita lihat ya. Contoh, kalau package di kosong ni, dia ada banyak package ya. Nanti aku akan terangkan. Cuma contoh kat sini, bukti bila kita mengenalkan 4 rakan. Contoh di kosong ni harganya package-nya ialah 260 yang ni. 260. Okey. Apabila satu orang rakan bergabung, ya, kita akan dapat RM70. Kalau 4 dah dapat 280 yang kat ujung ni kan. Dan di situ di dalamnya ada pairing ya. Pairing di kosong ni sebenarnya satu ialah RM30. Tapi oleh kerana 4 rakan tadi, maksudnya ada 2 pairing. Jadi RM60. Okey. So, bonus yang kita akan dapat 280 campur 60 ialah 340 ni. Okey, tolak dengan modal 260, so kita akan dapat untung RM80. Bayangkan hanya kenal 4 rakan, kita dah balik modal dan untung. Manakala package di satu pula, yang ni package di satu ni, satu orang kita taja dapat 140, kalau 4 orang kita dapat 560. Pairingnya dekat situ ada 2. Okey, sebab 4 orang kan. Jadi 60 kali 2 dapat RM120. Okey, untuk di satu dapat layak Unilever dekat plan A. Satu level RM2 kali 4 orang teman tadi dapat RM8. Jadi jumlah bonus terkumpul kita ialah RM688. Modal kita RM520. Bila kita tolak, kita akan dapat untung RM168. Bayangkan, hanya kenal 4 rakan, kita dah boleh balik modal dan untung. Dan kalau kita tengok D4 ni package yang paling besar sekali lah ya. Satu orang kita sponsor, kita akan dapat 1,400.
kali dengan 4, kita dapat 5,600. Dapat lagi pairing, 600 kali 2, 1,200. Unilevel plan A, satu level RM20 kali 4 orang, dapat lagi 80. Untuk D4 ni, master outlet ni, layak untuk dapat duit jualan pin ya. Jadi kalau 4 orang tadi, D4, satu orang RM80 ni. Kali dengan 4, so kita akan dapat 320. Jadi kalau kita kena 4 rakan, dan 4 rakan itu mengambil pakej D4, kita akan dapat 7,200, tolak modal 5,200, untung RM2,000. Jadi inilah yang dikatakan tadi, ya, formula untuk kita sukses itu simple aja. Ya, Go 148. Kita Go itu apa dia? Kita kempen supaya orang ramai bertukar ke gula O, satu orang kena 4 rakan. Itu sahaja, dijamin balik modal dan untung walaupun kita tak jual satu produk pun. Sesimpel itu. Okey. Okey, baik, ini bukti mereka yang telah berjaya. Ini kita ambil testimoni daripada Ustaz Sufian. Masa tu dia ambil 3 ID. Ini ID yang pertama, ID kedua, ID yang ketiga lah. Ini pertama, kedua, ketiga. Pertama, kedua, ketiga. Ini pendapatan bulan 1, bulan 2 dan bulan 3. Bulan 1, bulan pertama tu, Ustaz Sufian mengumpul untuk 3 ID ni RM31,930.70 ringgit Malaysia. Wow. Ya, bulan pertama dah dapat bonus. Dah dapat gaji lebih kurang ya. 31,000 lebih. Manakala bulan berikutnya ya, dia collect sebanyak RM48,316.41 ya. 48,000 tau. Bulan ketiga, bulan kedua ya. Dan pada bulan ketiga, Ustaz Sufian mengumpul 92,143.58 sen. Kalau kita campurkan ya, kepada tiga-tiga ni, okey, itu dah jadi berapa tu? Dah dekat-dekat 170 hingga 180 ribu ya, dalam masa 3 bulan. 3 ID. Jadi ini bukti bagaimana sebenarnya hari ini orang-orang yang hebat bergabung dekat Biorich ni, minimum biasanya ni taraf-taraf usahawan tegar lah ya. Biasanya bulan pertama dia akan collect 10,000 hingga 30,000. Itu standard. Macam tu. Tapi paling minimum pun, kalau korang akan 4 rakan, dah tentu balik modal dan untung. Iaitu dapat tadi 7,200 tolak 5,200 dapat 2,000. Itu biasa-biasa je. Tapi kalau betul-betul berusaha, lebih lagi dapat banyak. Jadi Ustaz Sufian ni pun asalnya dia masa datang jumpa aku di Biorich, dia pun dalam keadaan susah, terdesak. Mungkin doa dia makbul. Dia bertemu dengan Biorich, terus dia henjut, dia hayun betul-betul. Ya, bulan pertama terus dia dapat selesaikan banyak masalah kewangan yang ketika itu melanda diri dia. Jadi kepada semua kawan-kawan ya, ambil peluang ini. Ini adalah business tulen ya, bukan money game. Ada kilang sendiri dan sebagainya dah diterangkan tadi. Inilah ya peluang untuk kita berbisnes sehingga pencen. Sebab terjamin di sini insya-Allah. Okey. Plan bonus ni ada 2 ya. Satu plan A, bonus utama yang ditawarkan dekat sini. Yang pertama ada sponsor port pairing. Port pairing ni maksudnya port pasangan ya. Unilevel sehingga 10 level kompres, ada matahari, ada binary, jualan pin untuk package D4, upah key-in dan juga konsultan. Key-in dan konsultan ini akan dipotong daripada bonus sponsor. Bukannya dibayar oleh Biorich, tetapi sistem akan automatik potong daripada bonus orang yang ditaja apabila upline asyik membantu je, minta upline key in je. Jadi dia boleh charge, sama ada dia charge key in ataupun dia charge consultancy untuk tolong closing. Itu hak ya yang dibenarkan oleh Biorich. Okey, dan seterusnya ada guard. Guard ni ialah Golden Achievement Reward. Dia ada G1 sampai G8, di mana kiraannya berdasarkan AP. AP itu apa? Achievement point. Point reward lah maksudnya. Okey, yang layak untuk dapat hadiah guard ni hanyalah D3 dan D4 ya. Kalau D3, G1 sampai G5. G1 ni contohnya jam tangan, G2 ni laptop, G3 ni beg tangan atau percutian, G4 ni iPhone Pro 14, G5 ni umroh, okey. G6 itu emas berharga RM15,000, G7 itu kereta sedan berharga RM40,000 Malaysia, dan G8 kereta mewah macam Mercedes, Alphard. Korang pilihlah ya. Biorich akan memperuntukkan
sebanyak RM130,000. Jadi kalau nak lebih mahal kereta baru, kena tambah sendiri. Tapi aku galakkan sekarang ni, kereta Recon yang cantik-cantik baru-baru, murah je, purata RM100,000. Tak payah nak berhutang ya. Ambil yang Recon pun okey. Kita hidup nak bebas hutang. Okey, kalau kita lihat di sini, dia ada setiap package itu ada bonus harian dia untuk bonus pairing ya. Pairing, port pairing tadi. Contoh di kosong sehari 500, sebulan 15,000. Di satu sehari had dia 1,000, maksimum sebulan 30,000 untuk port pairing. Di tiga sehari 20,000, sebulan 600,000. Manakala di 4, sehari RM40,000 Malaysia, had dia sebulan 1.2 juta ringgit Malaysia. Wow, ya, luar biasa sekali. Ini memang betul-betul niat Biorich nak bantu kita semua ya, supaya kita boleh jadi jutawan. Dekat plan A pun dah cukup banyak. Plan B nanti pun ada lagi. Masya Allah. Okey, ini ya beza package yang ditawarkan di Biorich tadi lah. Sama juga macam tadi. Dia punya kadar harian dia. Cuma di sini ditunjukkan ya. Di plan B untuk di kosong ni peruntukan untuk pairing 18%. Dia punya reward starter pairing di 1 20%. Reward starter pairing di 3 35%. Reward starter di 4 50% daripada pairing yang berlaku pada hari berkenaan. Caranya nanti akan ditunjukkan. Okey. Ya, cuma lagi satu bagusnya dekat plan B ni, dia tidak ada had, dia infinity. Banyak mana pun reward starter pairing yang korang dapat akan dikira. Ya, kalau dekat plan A tadi, contoh di 4 1.2 juta dia stop. Tapi untuk plan B, sama ada di 0, di 1, di 3, di 4 ni dia tidak ada had. Dia akan terus diberi berdasarkan kiraan peratus yang ditetapkan. Tapi untuk kedua-dua ni sama ada A atau B, unit level dia sama. 10 level compress, ada unit level matahari dan juga ada unit level binary. Okey. Okey, package yang ditawarkan di Biorich sebenarnya boleh di-upgrade. Contoh kalau kita ambil package di kosong, nilai dia 260, di dalam tu ada satu port macam ni. Ni satu port lah. Okey. 260 kali 2 dia akan jadi 520 kan. Maksudnya dalam tu ada 2 port. Okey. Jadi kalau kita di kosong, kita tambah satu pin lagi, kita akan jadi di 1. Di 1 kita tambah 10 pin, jadi 12 kan. Okey, 12 ni maka kita akan naik taraf menjadi D3. Manakala D3 ni kalau kita tambah 8 pin, okey, berjumlah 20, maka kita secara automatik akan menjadi package D4. So senang sekali lah Boleh installment, boleh tambah-tambah. Ada had masa tak? Tak ada had masa. Lama mana pun tak kisah, boleh aja. Macam tadilah kalau kita lihat di sini D3 ni dia layak sampai G5. Kalau D4 dia layak sampai G8. Ingat hadiah guard ini setiap ID, setiap G itu hanya sekali seumur hidup untuk mengelakkan overpaid. Okey. Jadi macam mana kita nak sukses? Sebagaimana yang aku sebut tadi, kita semua haruslah menggunakan formula F4. Mekar USD Go 148. Apa maksud Mekar? Minta kenal rakan, jadi usahawan duplikasi. Kempen Go tu, kempen bertukar ke gula O, satu orang kenal 4 rakan 8 bulan, insya-Allah dapat hadiah G8 kereta. Mudah je. So ikuti formula ini Jangan tunjuk pandai, jangan memandai-mandai. Ini formula praktikal. F4 ni macam mana kita nak bina bisnes ni. Dan yang paling menarik untuk tahun 2026 ni, semua aplikasi di Biorich ditambah dengan AI teknologi, artificial intelligence, untuk bantu kita membina rangkaian. Okey, apa yang kita harus buat setelah kita nak jadi usahawan Biorich? Okey, supaya kita dapat financial freedom, time freedom, healthy freedom, barakah freedom, fly freedom all over the world. Okey, ada empat benda yang kita harus buat. Yang pertama, kita harus pilih package. Package apa yang kita nak ambil? Yang terbaik kita ambil package D4 lah. 5,200,
Sebab package tu income yang paling besar. Dapat hadiah haji 8 dan boleh collect juta-juta kat situ. Dan yang kedua, kita harus kenalkan 4 rakan minimum. Okay, jadi korang listkan siapa rakan 4 orang tu. Kalau boleh jangan 4 orang. Semua senarai nama yang ada di dalam handphone tu, kau blast saja. Ya, guna AI, biar AI yang tolong jawab, tolong terangkan apa itu bisnes biorisk. Okey, yang ketiga, korang harus mengamalkan semua produk-produk biorisk. Ya, kena 100% stop gula pasir, tukar guna gula O. Ya, satu keluarga, sedara mara, satu kampung, satu daerah, satu negeri, satu dunia lah. Macam tu. Kita sendiri harus menjadi contoh, iaitu kita stop gula pasir, guna gula O, guna semua produk-produk biorisk. Okey. Dan yang keempat, kita wajib mengamalkan formula Mekar USD Go 148. Kita dan semua rangkaian teman-teman dalam downline kita itu mesti mengamalkan formula Mekar USD Go 148. Apa maksud Mekar? Minta kenal rakan, bukan cari orang. Setiap orang ada rakan dia dalam handphone tu, yang paling senang sekali lah. Itu sahaja. InsyaAllah bulan pertama akan balik modal dan untung. Bulan keempat ni kau boleh collect sampai 100 hingga 120 ribu. Dan bulan ke-8 insyaAllah dapat 1 hingga 3 biji kereta atau mobil. Ya, memang betul kalau semua orang ikut formula ni, minimum semua orang menekan 4 rakan, memang garanti dapat. Kejap lagi nanti aku buktikan. Okey, contoh kat sini simulasi kiraan. Kalau kita package 260 di kosong ni, okay, kita menaja seorang rakan, memperkenalkan seorang rakan, so kita akan dapat RM70. Seorang lagi rakan, kita akan dapat RM70. Jadi totalnya RM140 dari bonus penajaan. Di sini ada satu port pairing, kanan kiri kan. Jadi satu pairing tu RM30. RM30 kali 1 dapat RM30. Jadi kita campur 140 campur 30 dapat 170. Maksudnya bila kita mengenalkan 2 orang rakan, kita akan dapat 170. Kalau 4 rakan macam ni, 4 rakan, maka kita akan dapat RM340 bonus. Modal RM260, untung RM80. Itu maksudnya. Tapi kena ingat duit penajaan ni tadi 70 ni, okey, orang yang key in berhak untuk ambil RM10 sebagai upah dia key in. Atau kalau dia buat konsultan, dia boleh memilih sebanyak 25% daripada RM70 itu sebagai upah key in. Ya. Jadi dia boleh pilih sama ada upah key in ataupun upah konsultan. Upah key in RM10, upah konsultan 25% daripada 70. Okey, seterusnya mari kita lihat pula untuk package D1 yang berharga RM520. Kalau kita D1, okey, kita menaja satu orang D1 macam ni, so kita akan dapat RM140 satu orang. Kalau 2 orang, kita dapat RM140. Okey, di dalam D1 ni ada 2 port, sebelah sini pun ada 2 port sama kan. Jadi kita dapat 2 port pairing. Okey, 2 port pairing ini ialah satu pairing RM30 kali dengan 2, so kita dapat RM60 lah. Okey, untuk package D1 ni dia layak unilevel. Satu level RM2, RM2, so dia dapat RM4 lah. Sebab ini dapat RM2, ini dapat RM2 ya. Level pertama kita RM4. Jadi kalau kita totalkan 280 campur 60 campur 4 sebanyak RM344 untuk 2 ID. Okey, kalau 4 ID, 4 ID macam ni kita akan dapat 688. Tolak modal kita 520, so kita untung RM168. Mana kita nak cari bisnes semudah ini? Ya, garanti tidak bankrupt. Hanya kenal 4 rakan, tak payah jual barang guna sendiri, balik modal dan untung. Jadi ini satu bisnes yang dahsyat sangat kerana bebas daripada risiko muflis, tetapi kita boleh collect sampai juta-juta ringgit tau. Okey. Okey, tapi sebaliknya kalau kawan kita itu dia charge key in
So, bonus yang kita dapat sepatutnya 140 tu akan dapat RM120 je. Tapi kalau dia charge consultant, okey, lagi banyak lah ya. 140 tolak dengan 25% bahagian dia. So, dia lebih besar lagi lah. Lebih kurang berapa tu? RM52. Itu beza dia ya. Kalau key in, dia tolak RM20 je. Tapi kalau dia consultant, dia akan tolak RM52. Yang ini dia tak akan tolak lah. Dia tolak sekali je, salah satu je. So, sebab itu ya, semua orang kena belajar key in, kena belajar buat tabletop untuk closing, okey, untuk menaja sendiri. Itu tujuannya. Kenapa ada charge key in dan juga ada charge consultant. Okey, baik. Seterusnya, mari kita tengok package D3. Package D3 ni layak untuk dapat AP kan. Okey, nilai dia ialah RM3,120 dan setiap RM3,120 tu dalamnya ada 12 port. Ni 12 port ni 12 port pairing. Maksudnya kat situ ada 12 package D0 sebenarnya. Okey. Jadi kalau kita package D3, kita menaja seorang D3, ya, kita akan dapat bonus penajaan 840. Seorang lagi pun kita akan dapat 840. Jadi jumlahnya 1,680 lah. Dua orang. Lepas tu kita akan dapat pairing. Dalam tu ada 12 port. 12 kali 30, 360. Okey. Dan kita juga layak dapat pasangan. Iaitu AP. AP ni macam ni. Okey, untuk satu AP ni, dia bersamaan dengan 5 port pairing. Ya, kalau kau dapat 5 port pairing, kau akan dapat 1 AP. 10 port pairing, kau akan dapat 2. Kalau 12, 13, 14, itu tidak dikira. Kalau dapat 15, baru dikira sebagai 3 AP. Jadi kalau kat sini kita tengok, kat atas tu ada 12 port pairing. Jadi dikira sebagai 10 lah macam ni. 10 kanan, 10 kiri. Jadi dapat 2 AP kat sini. Okey. Unilevel. Unilevel untuk D3, RM12, RM12. Jadi dapat 24. Jadi kalau kita campurkan semua yang sini, jumlah bonusnya untuk 2 orang rakan, RM2,064. Kalau 4 orang, 4 orang macam ni, akan dapat RM4,128. Modal untuk D3 tadi hanyalah RM3,120. So, kita akan dapat untung bersih dengan mengenakan 4 rakan sebanyak RM1,008. Wow! Kenal 4 rakan, boleh balik modal dah untung. Ini bisnes betul-betul luar biasa. Okey, seterusnya package D4. Ni package D4 ni, package idaman ya untuk semua calon-calon yang nak menjadi usahawan jutawan miliarder di Biorich. Okey, kalau kau package D4, taja seorang D4, kau akan dapat RM1,400 ni, nampak? Yang kedua pun dapat RM1,400. Dah RM2,800. Okey, dalam D4 ni ada 20 port tau. Jadi 20 kali dengan 30 dapat port pairingnya 600. Okey. 20 port ni dia bersamaan dengan berapa? Berapa AP? Dia akan dapat 4 AP sebab 4 kali 5 20 kan. 20 kiri 20 kanan dapat 4 AP. AP ni poinnya akan disimpan ya. Cukup bilangan tertentu boleh tebus hadiah G1 sampai G8. Untuk Unilevel RM20, satu level tadi RM20 kanan kiri. So dapat RM40 lah. Untuk Unilevel ni, dia sebelah kaki pun layak ya. Dia tak kira ada pasangan ke tak ada. Janji masuk dalam level, kompres. Setiap bulan dia akan kompres. Lepas tu dia akan kira bulan baru, dia flushing semua. Bulan berikutnya dia dikira ya. Dia akan kompres sebanyak 10 level. Yang tak maintain dia akan tendang keluar dulu. Okey. Jadi akan padat lah. Okey, untuk D4 dia layak untuk jualan pin ya. Satu pin D4 upah dia RM80. Ada dua ni RM80 dapat RM160 lah. Jadi kalau dicampurkan semua ni totalnya ialah RM3,600. Itu dua rakan ya. Kalau 4 rakan dia dah jadi RM7,200. Modal tadi RM5,200. Untung RM2,000 kawan-kawan. Masya-Allah. Ya. Mudah sangat. Barang dapat nilai RM5,200. Kenal 4 rakan, dapat lagi RM2,000. Memang luar biasa senang Okey. Ini ialah kadar bonus sponsoring. Contoh kat sini Kalau kita ambil package kecil, ni
DX ni kan. Lepas tu dia menaja package D4 kat sini. Okey, sepatutnya DX bila kawan kita masuk D4 ni, kita akan dapat 1,400 kan. Kalau kita pakai DX dapat RM5 je flat rate. DX 50 dapat RM10 je. Kalau kita package D0, okey, kita menaja satu orang kawan package D4, sepatutnya dapat 1,400 kan. Kita hanya layak 750 saja. Sebab package kecil taja package besar. Okey, tapi kalau package D1 ni, contohnya package D1, dia menaja D1. Nampak? Dia dapat penuh lah. 140. Semua dapat 140 ni, 140. Kalau D3 pun dapat 140, D4 taja D1 pun dapat 140. Tapi kalau D0, taja D1, dia tak dapat 140. Dia dapat hanya RM100 sahaja. Maknanya di sini, package kecil taja besar, bonus sponsor dia akan kurang. Kalau kita package D4, ni package D4, taja D4, dapat penuh lah, 1,400. Mudahnya begitulah. Okey. Dan juga ada pin berulang ya. Okey, pin berulang ni dia ada peratusan dia ya. Kalau kita package kecil, taja package besar ya, kita juga tak dapat penuh ya. Kat sini dapat 40%, 50%, 70%, baru kita dapat 100% kalau package D4 menaja pin berulang itu. Kenapa kita buat macam ni? Supaya tidak timbul, tidak wujud orang memanipulasikan plan marketing ini. Dia tak nak upgrade D4, lepas tu yang bawah pula dia upgrade D4, dia masukkan pin kan, pin berulang. Sebenarnya kalau dia buat macam itu, kita dah kira tetap dia akan rugi. Maknanya kalau korang nak senang, walau bagaimanapun, yang paling atas sekali ID tu mesti ambil package D4. Tak payahlah kau nak pusing-pusing, nak eja-eja, sebab syarikat dah tahu kita dah lock semua. Ya, supaya adil ya, tidak merugikan upline dan juga tidak merugikan downline. Kita buat macam tu. Okey, untuk hadiah pairing pula, kena faham ya. Kalau kita tengok tadi, ni pot pairing ya, di plan A. Satu pair bertemu satu pot. Okey, satu pot pairing bertemu satu pot pairing, dia akan dapat RM30. Okey. Kalau kita package D0, dia mula-mula 3 pot pairing saja ya, RM30. Lepas itu dia akan turun menjadi RM5. Sampailah maksimum sebulan RM15,000. 3. Kalau kita package D1, okey, selepas 5 pot pairing, nilainya akan turun menjadi RM7.50. Ni kena faham ni. Ini yang penting ni. Okey, selepas itu sebulan maksimum RM30,000. Kalau kita ambil package D3, apa kelebihannya? RM30 pot pairing itu sebanyak 12 pot pairing. Okey, setelah itu dia akan turun RM12.50. Okey, sehinggalah sebulan ya mencecah RM600,000, so dia akan stop. Okey, manakala package D4, ni package D4 ni package yang terbaik sekali. Ya, untuk yang RM30, 20 pot pairing. Nampak? 20. Okey, lepas 20, okey, dia akan jadi RM20. Yang pertama tadi 30 kali 20 pot pairing. Yang ke-21 dia akan jadi RM20 kali berapa pot pairing. Jadi, yang korang kena perhatikan ialah, okey, ni. Ini selepas 3 dia jadi RM5. D0 selepas 5 pairing dia jadi RM7.50. D3 selepas 12 pairing dia jadi RM12.50. D4 ya, selepas 20 pairing dia jadi RM20. Nampak? Ya, D4 ni RM20, RM12.50, RM7.50, RM5. Maknanya kat sini, kalau kita nak untung, ya, kita mesti upgrade ke package D4, sebab tahap pertama RM30 kali 20 pot pairing. Lepas itu dia turun ke tahap kedua pun masih nilainya RM20 lagi. Sehinggalah ya, sebulan mencecah 1.2 juta, barulah dia akan flushing, dia akan stop. So ini korang kena faham mengapa ya yang terbaik kau ambil package D4, sebab di sini kalau kita lihat package D4 itu dia punya kadar lebih besar, lebih banyak. So kena cepat-cepat semua orang upgrade ke package D4. Sebab ada kelebihan dalam pot pairing ini, bonus besar, uang besar, uang besar. Okey, mari kita lihat pula analisa ya.
Kalau tadi kita mengenalkan contoh kat sini aku besarkan kat sini. Kita mengenalkan dua orang rakan. Ni dua orang rakan kiri, dua orang rakan kanan. Maksudnya kita mengenalkan 4 rakan dan nanti semua rakan-rakan kita minimum kenal 4 rakan. Ini kita mengenal 4 rakan, 2 kiri, 2 kanan lah. Ini contoh. Okey. Dalam analisa ini kita menganggarkan semua orang yang atas ni ambil package D4. Semua ambil package D4. Jadi kalau semua orang, teman-teman kita itu ambil package D4, apa yang berlaku ialah, bulan yang pertama ni, katalah ini bulan ni tadi, bulan yang pertama, so kita akan dapat 48 port pairing. Maksudnya kat sini nampak, 20 port kali RM30. Jadi dapat 600. Selebihnya itu, selepas 20 port itu, yang ke 28 port itu dia akan kira pada kadar RM20, dapat RM560. So begitulah seterusnya pada bulan yang kedua pula akan ada 8 orang sebelah kiri, 8 orang sebelah kanan, jumlah portnya 192. So ini jumlah duit yang kita dapat lah. Jadi kalau kita tengok kat sini, pada bulan yang ketujuh ni, ID kita itu sudah maksimum, iaitu sebulan sudah mencecah 1.2 juta pendapatan. Maka port pairing yang lain tu akan flushing dia akan kira maksimum 1.2 juta, 1.2 juta, 1.2 juta untuk satu ID. Jadi dalam analisa ini, kalau kita tengok kat sini, jumlah bonus pairing kita untuk 10 bulan, sekiranya semua orang mengenakan 4 rakan, akan mengumpul sebanyak 5.9 juta ringgit. Itu kalau satu ID. Tapi kalau kita ambil lebih daripada satu ID, lagi banyaklah. 5.9 juta ringgit. Kat sini ditunjukkan kalau kita ambil 7 ID, sebagaimana yang disarankan, satu telefon itu boleh 7 ID. Jadi pendapatan bonus port pairing dekat plan A untuk 7 ID itu boleh mencecah sebanyak 41.3 juta ringgit Malaysia. Wow, banyak sekali. Ini kalau kita ambil package D4. Tetapi sebaliknya kalau kita ambil hanya package D1. So, dalam masa 10 bulan, kita hanya mengumpul sebanyak 181,000 sahaja. 181,000. Jadi kalau kita tolak dengan 5.9 juta, kita rugi 5.7 juta ringgit lebih. Kita akan rugi. Beza dia kat sini ni. Beza dia. That's why penting untuk kita upgrade, ambil package D4. Dan kalau kita darab 7 ID kat sini, 181,000 kali 7, kita hanya mengumpul 1.2 juta sahaja. Sepatutnya tadi, kat sini kita boleh dapat sampai berapa? 41.3 juta. So that's why lagi sekali, simulasi ini menunjukkan untuk bonus port pairing, kalau kita ambil package D4, dia punya jumlah pendapatan macam langit dan bumi. Sekarang ini mari kita lihat pula simulasi di plan A 10 bulan untuk bonus Unilevel ni, Ini contoh juga sama macam tadi, kita sambung aja. Kita mengenalkan 4 rakan ni, 4 rakan 2 kanan, 2 kiri. Maka dalam masa 10 bulan, kalau semua ambil package D4, macam inilah ambil package D4 ni kan, maka satu ID tu kita boleh mengumpul sebanyak 27 juta ringgit Malaysia. Ini bonus Unilevel dekat plan A. Tetapi sebaliknya, kalau semua kita dan kawan-kawan kita ambil package D1, kita hanya mengumpul sebanyak 2.5 juta sahaja. Beza dia berapa juta? 24.5 juta. Kat situ beza dia. That's why terbaik kita upgrade, ambil package D4. Kalau 7 ID pula kita ambil, bayangkan 27 juta ni darab 7 ID, kita boleh mengumpul sebanyak 189 juta ringgit Malaysia dalam masa 10 bulan. Tapi kalau kita package D1,
kita hanya mengumpul 17.5 juta ringgit Malaysia sahaja. Nampak tu jarak dia macam langit dengan bumi. Wah, banyak beza dia. That's why terbaik ambil package D4 yang ini. Okey. Jadi kalau kita lihat kat sini memang wang besar lah untuk port pairing dan juga unilevel. Jadi kalau kita campurkan, kat sini kita campurkan bonus port pasangan plus dengan bonus unilevel spoolable. Kalau semua ambil package D4, okey. Jadi bonus pasangan tadi 5.9 juta satu ID, bonus unilevel 27 juta, jadi jumlahnya ialah 32.9 juta. Itu satu ID. Kalau kita ambil 7 ID macam ni, jadi dapat 194.9 juta untuk bonus unilevel dan juga port pairing di plan A. Kalau di satu, okey, bonus port pasangan ni tadi 181,000 satu ID, bonus unilevel 2.5 juta, jadi jumlah je 2.6 juta. 2.6 juta ni dalam 7 ID akan dapat 17.6 juta. Ini bonus leverage income yang terbesar. Kalau kita dalam network ini atau multi level, bonus yang terbesar sebenarnya daripada leverage income. Ini dua jenis ni, pairing dan juga unilevel ni dipanggil leverage income. Okey. Jadi, tak hanya bonus kita banyak, Biorich juga memberikan hadiah GARD, Golden Achievement Reward, di mana untuk layak ni, aku tulis kat sini sikit nota, 5 pairing, 5 pairing sama dengan 1 AP. 5 pairing sama dengan 1 AP. So, ikut calculation kita, bulan pertama sepatutnya korang dah layak G1. Okey, bulan kedua dapat G2, bulan ketiga dapat G3, hadiah macam itulah. Bulan keempat dapat ada G4, iPhone Pro 14 ke 15. Bulan kelima dapat hadiah umrah atau percutian ke luar negara. Bulan ke-6 boleh dapat emas nilai RM5,000. Bulan ke-7 boleh dapat wang tunai sebanyak RM40,000 atau kereta sedan. Dan bulan ke-8 boleh dapat supercar lah. Kau ambil Mercedes ke Alphard ke, ada yang ambil Porsche, itu terpulang pada korang lah. Tapi nak bagi tahu, bukan setakat duit tadi yang banyak, tetapi juga layak dapat hadiah-hadiah reward, percuma atau gratis. Okey, ini contoh mereka-mereka yang telah berjaya. Okey, ni yang pertama ni Esam dan Puan Raziah ni, dulu dia pengacara TV3 ni. Okey, dan Isham ni seorang profesional internal design. Dia dah niaga juga sebenarnya, tapi ada masalah, akhirnya dia masuk Biorich. So sekarang ni dia dapat kereta lah, Merc dan juga Alphard. Dan alhamdulillah satu keluarga anak-anak dia pun buat bisnes Biorich. Ni Ustaz Sufian yang aku bagi tahu tadi. Sebenarnya Ustaz Sufian ni dia dah dapat 3 kereta. Nombor 1 Mercedes, kedua dia dapat Wildfire, dan dengan ketiga dia dapat Nissan. Awak ni dia suami isteri dengan Yan ni. Okey, Awak ni dia dapat Mercedes, yang dapat Alphard. Okey, tahun pertama dapat, tahun kedua pun dapat. Sebab hadiah ni kita perkenalkan tahun 2023, dia dapat 1, tahun 2024 dia dapat lagi. So 2 ni memang hebat lah. Okey, dan seterusnya Rashidi ni. Okey, Rashidi ni pun dia dapat 2 kereta. Satu Mercedes dia ambil, dan satu lagi dia beli yang sedan untuk isteri dia. Kita tahniah lah kepada diorang ni semua. Jadi ini bukti sebenarnya boleh berjaya menukar hidup di Biorich. Ni Datuk Don. Datuk Don ni dia ambil Porsche, dia ada BMW. Satu lagi aku lupa apalah. Dia ada juga beli Toyota, tak silap. Hasil daripada bonus di Biorich. Tapi yang nyata dia dah dapat 2 kereta lah yang free, yang gratis di Biorich. Ini Yati dia dapat Alphard, Robert Kai Wildfire. Ni Aziz ni dia dapat kereta. Dia tengah pilih lagi kereta apa yang dia nak dah. Okey, tapi sebenarnya peruntukan dah ada, dia cuma ada tengah uruskan lah begitu. Okey, dan seterusnya Rush, dia ambil G7, dia layak G7. Ini sebahagian yang kita paparkan, ada beberapa orang lagi juga dapat kereta. Jadi ini adalah bukti bagaimana sebenarnya benda yang kita tawarkan di Biorich ni boleh dicapai. Okey, ini adalah simulasi pembuktian bagaimana
kita nak menggerakkan bisnes ini dengan berkonsepkan Go 148. Iaitu pada pusingan pertama kita bina 4 league dan pada tahap yang kedua nanti bulan ke-9 hingga 16 kita buat lagi 4. Ya, insya-Allah kalau kita buat macam tu, nanti pendapatan kita bulan pertama ni, okey ini bulan pertama kan. Garanti boleh balik modal dan untung. Pada bulan yang keempat ini nanti income kita boleh cecah sampai 120,000 3 ID. Dan seterusnya pada bulan yang ke-8 nanti insya-Allah kita akan dapat sepatutnya 3 kereta. Setelah itu kita buat lagi 4 league yang sebelah kanan pula. Ya, sebab mula-mula kita buat kiri, 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 kiri. Lepas tu, lepas bulan 9 kita buat kanan, 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 kanan. Maka akan terbentuk 8 league untuk 7 ID. InsyaAllah kalau itu yang kita buat, kita akan dapat semua hadiah 7 kereta ini. Atau kita just ambil 2 kereta, kita yang 5 lagi kita beli rumah lah atau buat rumah banglo. Itu lebih baik lah. So ini pembuktiannya. Kalau nak tahu tentang terperinci analisanya, boleh scan QR code tu ya. Okey, seterusnya. Tadi dah habis dah tentang tawaran di plan A. Dan seterusnya tawaran bonus di plan B. Wow, cukup lumayan juga ya. Kalau di plan A tadi ada 6 jenis bonus, di plan B juga ada 6 jenis bonus yang ditawarkan. Yang pertama, transfer stock. Ni transfer stock ni ya. Yang kedua, royalty sponsor. Royalty sponsor ni macam kita menaja lah. Ya, kita taja orang tu sampai bila-bila kita akan dapat royalty penajaan. Lepas itu, reward starter pairing, key in stock, Unilevel 10. Unilevel 10 ni dia ada binary dan juga ada matahari, sama dengan plan A. Dan seterusnya dapat BioRich Coin. BioRich Coin ni macam rebate lah. Macam tu lah ya. Kalau RM50, BC-nya 100. Dia double. Ya, kalau RM200, nampak? Jadi 400 BC. So, ini boleh tebus macam-macam hadiah lah nanti. Okey, mari kita lihat secara terperinci. Okey, di plan B ni, setiap produk tu ada poin dia. Contoh, kalau harga RM25, ada 11 poin ya. PB lah, macam tu. Kalau harga RM100, ada 44 poin. Kalau 150, 66 poin. Kalau 200, 88 poin. Okey. Yang BioRich Coin-nya double lah. Double daripada nilai tadi ni. Double ya. 25, 100. Kalau 100 jadi 200. 200 jadi 400. Ini simple lah. Untuk BioRich Coin nanti korang boleh tebus. Contoh bantal. Bantal ni, basikal, periuk, belanga. Okey. Percutian pun boleh juga. Dan juga boleh tebus tunai juga. Yang terbaru ni. Yang ditawarkan oleh BioRich. BioRich Coin ni boleh tebus wang tunai. Okey, mari kita lihat ya. Reward starter pasangan. Okey, macam mana RS ni? Pairing RS, pairing RS ya. Pairing RS ni dikira sebulan sekali. Ya, daripada 1 hari bulan sehinggalah 31. Selepas itu dia akan kosong balik, dia akan kira sebagai bulan baru. Okey, dia berdasarkan kepada group sale ya. Katalah ada yang membeli RM5, RM10, RM25. Cukup RM50 kiri bertemu RM50 kanan, dia akan jadi satu pairing reward setara. Ataupun satu RS pasangan. Samalah tu. Pasangan dengan pairing ni bersama. Okey. Kalau kita package di kosong macam ni, di kosong ni. Okey. Satu anggaran ya. Satu nilai RS tu RM1.50 je. Tapi kalau kita package D4, ini package D4, anggarannya RM4. Padahal dia punya pairing RS tu RM50 bertemu RM50 satu produk ataupun group sale. Orang yang package D0 dapat sikit, orang yang package D4 akan dapat besar. So jadi di sini ya, nampak ya, package D4 ni terbaik sebab dia akan menjana wang besar, wang besar, wang besar. Okey. Contoh katalah hari ke-20 terkumpul 500 di kiri group sale, kanan 500, maka ada 10 RS lah. 10 pairing reward starter Nanti 10 ni dia tengok kau orang package apa. Kalau package di kosong dia darab lebih kurang RM1.50. Kalau di 1 RM1.80, di 3 RM3, di 4 RM4 untuk satu pairing reward starter. Dia nilainya turun naik berdasarkan kiraan matematik.
Ya, dia berdasarkan kepada peruntukan jualan supaya tidak overpaid. Cuma yang bagusnya, pairing reward setara ni atau pasangan reward setara ni, dia tidak ada had. Dia infinity. Sama ada package di 0, di 1, di 2, di 3, di 4. Ya, dia tidak ada had. Dia selagi ada, dia akan bayar semua. Tak ada had macam plan A. Maksimum 1.2 juta macam tu dia tak ada. Yang ini infinity. Okey. Okey, contoh. Hari yang ke-30. Sebelah kiri ada 1,000. Sebelah kanan ada 500. Jadi, akan berlaku sebenarnya 500 bertemu 500 sebelah kiri. Yang 500 lagi ni, lebih dia pada esoknya akan flushing. Dia akan flushing lah. Dia akan flushing macam ni. Dia tak akan simpan. Bulan baru, kira baru. Okey. Jadi, kita dah buat kiraan. Sekiranya setiap orang mengenalkan 4 rakan macam tadi, dan setiap rakan itu maintain penuh RM200. Kalau kita package D4 macam ni, package D4, jumlah orangnya ialah 349,526 orang kali RM4. So, kita akan dapat pairing reward setara sebanyak RM1,398,104. Tapi kalau kita package di kosong, bendanya sama nilai pairing RS-nya, kita hanya dapat RM524,289 saja. So kat situ beza dia banyak gila tu, lebih kurang RM900,000 kita rugi. That's why penting untuk korang ambil package D4. Sebab nilai kadar bayaran reward setara tu beza. Berapa kali ganda tu? Lebih kurang 2.5 kali ganda dikosong dengan package D4. Okey, baik. Ini kalau satu ID sebanyak 10 level atau 10 bulan tadi kita kira. Kalau kita ada 7 ID pula, ini 7 ID. So, kita boleh collect kat sini bonus reward setara pasangan ni sebanyak RM9,786,728. Wow, banyak sekali. Ini di plan B. Di plan A tadi dah dapat pairing. Ini di plan B dapat pairing lagi. Wow, duit berganda-ganda, wang besar semua. Okey. Seterusnya analisa 10 bulan reward setara RS pasangan. Yang macam mana aku sebut tadi lah. Sama Kalau tadi kita kenalkan 2 rakan kiri, 2 rakan kanan, jadi 4 lah. So ini kiraan dia kiraan untuk package D4. Dia darab dengan RM4 ni, nampak? RM4. Okey. Kalau package D1, dia darab dengan RM1.80 anggaran anggaran tu. Jadi 10 bulan ini jumlah dia punya daripada group sale tadi akan menghasilkan pairing reward setara sebanyak ini. Okey. Jadi di sini untuk package D4 ini package D4 yang ni kan, ini package D4 kan. Dia akan dapat sebanyak 11.2 juta untuk RS pasangan Manakala untuk D1 akan collect sebanyak 5 juta. Okey. Jadi kalau kita tengok package D4 tadi, satu ID okey 11.2 juta. Kalau darab dengan 7 ID, dia akan menjadi berapa kat sini? 78.4 juta. Kalau kita package D1 yang peruntukannya cuma 22% je berbanding dengan 50% peruntukan untuk pairing RS ni, untuk bonus dekat plan B ni. Okey, satu ID untuk D1 lebih kurang 5 juta kat sini kan, 5 juta. Darab dengan 7, 35 juta. Okey, bayangkan D4 collect 78.4 juta. D1 collect hanya 35 juta. Beza dia 2 kali ganda lebih tu. That's why penting untuk korang ambil package D4 supaya kiraan bonus di plan A, di plan B tu wang besar. Okey, kita tengok pula di plan B ni simulasi 10 bulan bonus Unilever 10 level compress. 2 orang kiri, 2 orang kanan, 4 orang lah sebab kita menggunakan formula Go 148, iaitu 1 orang kenal 4 rakan. Ini Jadi kalau kita lihat kat sini, ini ialah binary punya kiraan untuk 10 bulan atau 10 level. Yang sebelah ini 70% adalah peruntukan untuk matahari. Untuk
bonus Unilevel di plan B. Dia layak untuk semua package ya. Bermula daripada D0, D1, D3, D4. Semua layak. Dan nilai dia sama. Dia nilai sama. Ini dia special sikit. Jadi, orang yang package D0, kalau dia maintain 200, dia tetap layak untuk dapat bonus Unilevel. Tetapi dia tidak akan dapat bonus Unilevel untuk D0 di plan A. Yang layak untuk di plan A, package D1, D3, D4. Kalau di plan B, untuk bonus Unilevel, D0, D1, D3, D4 layak semua. Okey, nilai dia sama. Jadi, kalau semua orang maintain RM200, satu ID akan dapat sebanyak RM2,796,200. Samalah untuk setiap package tadi yang aku sebut tadi kan. Jadi, kalau ambil 7 ID akan dapat bonus 19.5 juta. Wow, wang besar, wang besar. So, inilah dia tawaran yang sangat hebat di Biorich, di mana semua orang boleh mencapainya sekiranya mengikut formula minimum mengenalkan 4 rakan. Itu sahaja. Ya, tak payah guna produk sendiri, tak payah jual pun tak apa. Simple sangat. Okey. Jadi kalau kita buat kesimpulan di plan B. Ini kesimpulan di plan B. Okey, kita tengok belah kanan ni. Bonus pairing RS D4 satu ID 11.2 juta. Bonus Unilevel D4 2.7 juta. Jadi jumlahnya untuk satu ID 13.9 juta. Kalau didarab dengan 7 ID, jumlahnya menjadi 97.3 juta. Wow, ya, duitnya juta. Orang besar semua. Tapi kalau kita package D1, okey, satu ID tu hanya dapat 7.7 juta, kali dengan 7 ID dapat 53.9 juta. Jadi tengok kat sini D4 dapat 97.3 juta, D1 hanya 53.9 juta. That's why korang kena upgrade lah cepat-cepat ke package D4. Okey, ini jumlah pendapatan. Plan A campur dengan plan B. Ni nampak A campur dengan B. Okey, ni menarik ni. Okey, kalau kita paket D4 paket D4 ni paket D4 ni dekat plan A campur dengan plan B, jumlah pendapatan pairing dengan Unilevel. So 32.9 juta untuk satu ID, campur plan B 13.9 juta. So jumlah dia untuk satu ID plan A campur plan B untuk bonus yang besar iaitu pairing dan Unilevel menjadi 46.8 juta untuk satu ID. Kalau kita darab dengan 7 ID, dia menjadi 327 juta ringgit Malaysia. Wow. Luar biasa. Hanya bermula dengan modal yang kecil, minimum kenal 4 rakan, dah boleh dapat capai pendapatan yang luar biasa. Dan kita pun kempen untuk tukar gula je kan. Memang boleh dapat lah. Tadi kita lihat jumlah pasaran gula ni dekat Asia Tenggara ni lebih kurang 85 bilion ringgit setahun. Ini baru 327 juta je kita punya bonus kan. Okey, kalau kita ambil package D1 ni jumlah pendapatan kita dekat plan A 2.6 juta. Okey, plan B 7.7 juta, jadi jumlah dia 10.3 juta. Kalau kita darab dengan 7 ID dapat 72 juta. Jadi kalau kita tengok perbezaan pendapatan D4 dengan D1 ni, beza dia ialah 255 juta. Rugi besar. That's why yang terbaik korang cepat-cepat ID yang paling atas sekali tu upgrade kepada package D4. Sebab potensi wang besarnya itu memang dia bergantung kepada nilai ataupun package apa yang kita sertai di Biorich ni. So daripada analisa ini membuktikan yang pertama, memang kita boleh jadi usahawan jutawan miliarder di Biorich ini. Okey, dan kalau kita nak cepat kena ambil package D4. Terusnya ini gambaran untuk kita sukses ni, sebelah kiri tu kan kita ada aset
Kita ada duit tunai, duit di bank, ada kereta, ada rumah, ada tanah ni lah. Okey. Jadi sekarang ni kita kalih sekejap lah ya untuk modal kita tadi. Lebih kurang 5,200 campur dengan RM60. 6 ID tu kan. Untuk kita ambil DX parking dulu. Okey. Supaya kita dapat 7 ID lah. InsyaAllah dengan kita kalihkan sekejap aset kita, bila dapat bonus tadi kan, kalau tengok kat sini, bonus terbesar di plan A dengan plan B tu, kita boleh jana sampai 46 juta kan. Jadi, modal kita ni tadi, kita masuklah balik kemari kan. Masukkan balik kemari. Masukkan balik kemari. Modal ni tadi, masukkan balik kemari. Kita pinjam sekejap je dan kita dapat produk. Okey? Oleh kerana analisa tadi menunjukkan, lebih baik kita ambil 7 ID sebab satu handphone ni diberikan 7 kan. So, kita ambil 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bila kita ambil 7 ID, potensi untuk dapat 7 buah kereta atau mobil macam ni. Okey. Dan potensi income kita, jangan lupa untuk 7 ID ni, sebanyak 327 juta. Kalau di Indonesia, lebih kurang 1.1 triliun rupiah. Wow! Sangat-sangat kaya korang sebenarnya ya. Kalau 1% pun dah okey dah. 1% pun dah 3.27 juta. Dah jadi jutawan dah. Kan? Kalau kita tak perfect lah ya. Kawan-kawan kita itu kena gambar rakan. Ataupun diorang ni semua tak ambil D4. Ya. Probability dia 1%. Masih lagi kita jadi jutawan. Iaitu kita mengumpul sebanyak 3.27 juta. So inilah dia satu peluang yang cukup luar biasa, simple sangat. Hanya ajak kawan-kawan kita minimum 4 orang je ya, untuk bertukar ke gula stop gula pasir. Tapi sebenarnya semua dalam telefon, semua kenalan kita ajak semua untuk tukar ke gula Senang cerita. Jadi lagi cepatlah ya korang berjaya kaya. Jadi kawan-kawan semua ya, ini adalah satu peluang yang sangat luar biasa dahsyat yang julung-julung kalinya kita dapat ya. Di mana di Biorich ini kita tahu produk asasnya ialah gula pengganti gula pasir, produk keperluan umat manusia. Jadi kita ambil peluang ni. Potensinya sangat tinggi. Tadi diterangkan ya, satu ID boleh mencecah sehingga 46.8 juta. Kalau 7 ID boleh sampai 327 juta. 1% pun kalau kita dapat, ya kita dah boleh jadi jutawan, lebih kurang 3 juta macam tu. Jadi kita alihkan sekejap wang yang kita ada. Setiap orang ada harta kan, ada aset. Ada rumah, ada kereta, ada tanah, ada emas dan juga ada wang tunai di bank ataupun kita simpan di rumah. Kita kalihkan sekejap sebanyak 520 katakanlah begitu. Dan nanti kita akan dapat sejumlah produk daripada Biorich. Kita dapat produk. Dan setelah itu, kita kenalkan 4 orang rakan. Satu orang kita dapat 140. Kalau kita kenalkan 2 orang, kita dapat 140 lagi. Kita dapat port pairing, RM30 kali 2, RM60. Dan kita dapat Unilevel. RM4, jadi RM8. Jadi kalau kita jumlahkan, 4 orang rakan yang kita kenalkan itu, kita boleh mengumpul sebanyak RM688. Sedangkan duit yang kita kalihkan sekejap tadi bernilai 520, jadi kita akan dapat untung tunai sebanyak 168. Bayangkan, hanya kenal 4 rakan, dah boleh balik modal dan untung dapat produk lagi. Dan juga kalau kita usahakan, teman-teman kita menggunakan formula dan sistem yang sama. Semua orang menjadi usahawan Dupro, seorang duplikator dan promoter untuk kempen. Semua orang ramai bertukar ke gula InsyaAllah dalam masa bulan pertama kita boleh balik modal, bulan keempat kita boleh mengumpul pendapatan sehingga 100 hingga 120,000 dan insyaAllah bulan 8 kita akan dapat 1 hingga 3 biji kereta. Itulah dia potensi pendapatan yang kita akan dapat di Biorich. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Kita hanya alihkan sekejap aja wang tunai yang kita ada. Lepas itu kita dapat produk, kenal 4 rakan, boleh dapat balik modal dan untung. Tetapi potensi pendapatannya, ya Allah cukup lumayan, cukup dahsyat
boleh mencecah jutaan ringgit. Jadi, mari kita sama-sama ambil peluang ini sekarang juga. Sebab apa tuan-tuan? Kita langsung tidak ada risiko dan langsung tidak ada kerugian kalau kita ikut formula iaitu minimum menggunakan 4 rakan dan kita belajar sistem pengurusan bisnes BioRich ini hanya menggunakan handphone dan diperkasakan lagi dengan AI, Artificial Intelligence. Jom kita sertai BioRich sekarang juga. Ambil peluang ini sekarang juga. Kita kalihkan sebentar, sekejap wang yang kita ada untuk kita mengambil peluang yang ditawarkan yang cukup hebat di BioRich ini. Okey, ini lagi. Masya Allah. BioRich menawarkan kepada mereka-mereka yang menyertai BioRich selama 40 hari daripada tarikh dia mendaftar. Kalau dia berjaya mengenalkan 4 rakan, dapat duit tunai RM40. Kalau dia berjaya dalam 40 hari itu mengenalkan 8 rakan, dapat RM80. Maknanya kalau dia mengenalkan 7 rakan pun dia tetap dapat RM40. Untuk dapat RM80, mesti melebihi 8 rakan. Untuk mendapatkan RM40, mesti melebihi 4 rakan. Okey? Dan dengan syarat, dengan syarat, rakan itu atau ID yang kita taja itu mestilah mengambil package di 0 atau di 1 atau di 3 atau di 4, dikira 1 setiap satu tu. Dan juga nombor telefonnya mestilah lain. Maknanya kita mesti menaja atau sponsor orang lain, bukan diri kita sendiri. Diri kita sendiri tidak dikira untuk layak dapat hadiah ini. Kenapa hadiah ini BioRich tawarkan? Tujuannya adalah untuk merangsang, memberi motivasi kepada korang semua supaya cepat-cepat minimum mengenalkan 4 rakan. Kalau 8 rakan tu lagi bagus, supaya korang cepat balik modal untung dan juga cepat untuk jadi jutawan dekat BioRich. Itu tujuannya. Syarikat BioRich ni luar biasa, pemurah. Bagi lagi satu insentif untuk korang. Jadi siapa-siapa yang mendaftar hari ini, cepat-cepat sebelum 40 hari, kenalkan 4 rakan atau 8 rakan ke atas supaya layak dapat hadiah RM40 atau RM80. Sekali sahaja seumur hidup. So ambil peluang ni. Ini sebenarnya untuk duit kopi lah, duit poket untuk seronok, tetapi sebenarnya dia membantu, memberi motivasi untuk korang cepat-cepat mengikuti formula Go 148 tu. That's why hadiah ni ditawarkan. Okey, ini contoh macam mana the power of AI ni boleh mengubah korang. Kalau kau tengok gambar ni gambar atas tu ialah gambar asal. Ada yang pakai slipper, baju buruk pergi kebun. Tetapi AI boleh generate seolah-olah korang ni billionaire. Ada kapal terbang peribadi, jet peribadi ada Porsche, Ferrari. Okey. So maknanya apa? Sekarang ini AI ini, Artificial Intelligence ni very powerful. Orang cerita pasal AI. Tapi bagaimana AI ini boleh mengubah kehidupan kita, kita nak gunakan teknologi Artificial Intelligence ini untuk mengubah hidup kita, kita tak tahu. Jadi BioRich, kita telah menyediakan satu modul yang kita dah programkan bagaimana korang boleh menggunakan AI BioRich untuk menaja sponsor orang dengan begitu mudah. Hanya klik saja atau ketik saja telefon dan kau sharekan. Okey, kau lihat gambar ini adalah bukti AI itu memang very powerful. Gambar ini boleh diubah, direka hanya dalam masa 1 hingga 3 minit. Boleh jadi macam ni. Very powerful AI. Jadi, sekarang ini BioRich dah menyediakan satu modul bagaimana AI ni pula boleh mengubah hidup korang supaya korang mudah untuk menaja sponsor minimum 4 rakan itu. Hanya sharing menggunakan AI. Maksud aku macam tu. Ini dia. Langkah yang pertama, download apps BioRich, masukkan ID, password. Setelah itu, pergi ke bawah aplikasi BioRich, nombor 2 tu. Ada satu pautan iaitu promo mini site hot product. Boleh klik kat situ. Okey, lepas itu, yang ketiga, pilih button share ke WhatsApp tu. Kau klik dan pilih kawan-kawan sebanyak 5 orang, sama ada group atau personal. Sharekan benda tu. Itu sahaja. Okey, setelah itu nanti ketika dia orang dah baca berminat, dia boleh dekat dalam sistem tu ada special link sama ada WhatsApp, Facebook atau Instagram untuk dia orang hubungi kau sama ataupun pakai telefon. Memang dah di set kat situ. Untuk soal jawab, kau boleh tolong
Untuk soal jawab ya, persoalan-persoalan contohnya apa itu gula O, beza gula O tu dengan gula pasir apa, macam mana nak buat bisnes ni dan sebagainya, ya, korang boleh minta tolong AI Biorish jawabkan dan kau forward kepada kawan-kawan, atau kau forwardkan link yang belah atas tu, nombor 2 tu, belah atas, ya, iaitu share link Biorish AI. Biar kawan kau itu sendiri bertanya dengan AI Biorish pun boleh. So memang luar biasa. Jadi untuk ini semua ada kelas khas ya. Bagaimana nak menggunakan modul AI Biorish, boleh datang ke Biorish, nanti Biorish boleh ajar. Simple sangat. Hanya kenal 4 rakan untuk dapatkan juta-juta ringgit wang besar yang aku sebutkan tadi. Okey, dan seterusnya ya, ini kelebihan D4 ya. Kelebihan D4 ni ada stok gantung. Maksudnya stok gantung ni boleh dijadikan belian di plan A atau di plan B. Satu stok boleh guna untuk dua-dua. Oh, luar biasa. Dan orang PKD4 ni dia banyak kelebihan kat situ. That's why bukan sahaja bonus yang besar, tetapi dia juga boleh buat duit banyak daripada transaksi-transaksi ketika urus niaga di Biorish. Yang ini korang kena scan, tengok sendiri apa kelebihan PKG4. Ada dekat channel Telegram. Okey, untuk orang berjaya ni sebenarnya semua orang nanti member-members ni akan diwajibkan untuk hadir ke camp transformasi diri, multi action, ya, supaya korang boleh tukar menjadi usahawan harimau berantai, beraninya brutal, tahan maki, muka tembok tebal 10 inci. InsyaAllah ya, CEO Biorish akan beri training itu. InsyaAllah lepas itu kau akan melangkah dengan gagah berani. Untuk apa? Untuk berjuang. Mission kritikal untuk diri kau sendiri dan keluarga. Untuk mengubah hidup ya, kaya sihat, kaya pendapatan dan juga kaya pahala dunia akhirat. InsyaAllah. So, jadi hubungi staf-staf Biorish untuk mendaftar kem latihan usahawan harimau berantai ya, Biorish International Malaysia dan Indonesia yang akan diadakan oleh Biorish. Jadi sekali lagi jangan lepaskan peluang untuk menjadi usahawan harimau berantai Biorish ya, kerana potensi income untuk satu ID tu pun dah cukup banyak ya, lebih kurang ya, satu ID A, B bonus di plan A dan plan B tadi boleh mencecah 46.8 juta ringgit. Kalau kita ambil 7 ID, boleh menjana sehingga 320 juta ringgit Malaysia. Wow! Ya, sangat banyak, dan inilah ya peluang yang terbaik untuk kita mengubah hidup daripada biasa-biasa ke luar biasa. Ya, insya-Allah selepas ini nanti korang boleh mencapai semua impian, bebas hutang, boleh pergi umrah, haji, bawa ahli keluarga setiap tahun ke luar negara. Ya, pokoknya kau akan menjadi usahawan jutawan yang akan mendapat 5 kebebasan. Financial freedom, healthy freedom, time freedom, barakah freedom, fly for freedom all over the world di platform Biorish. Jadi, jangan lupa kita dan ahli keluarga kita, adik-beradik kita, jiran-jiran kita, semua kenalan kita, ya, kita ajak untuk sama-sama menjadi usahawan Biorish yang produk utamanya adalah gula O pengganti gula pasir, dan nilai pasarannya di Asia Tenggara ini lebih kurang 85 bilion ringgit Malaysia, dan di Malaysia lebih kurang 4.4 bilion. Itu peluang yang sedia ada, dan kalau di Indonesia lebih kurang 46 bilion ringgit Malaysia. Wow, ini satu peluang yang mesti korang ambil, sebab gula adalah produk keperluan. Kita gunakan sama-sama gula ini untuk kita mencapai mission kritikal kita. Ya, kaya sihat, kaya pendapatan, kaya pahala, berjaya dunia akhirat. Sekian, terima kasih.